Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tsumma amma ba'd. Yang saya hormati Al-Fadhil Sahibul Muhtaram khusus fi hadhihi makan. Ini Cikgu Zakwan, ketua panitia untuk subjek sains. Dan kalaulah kita kenal Cikgu Zakwan dengan lebih mendalam, dia banyak sebenarnya apa kata anugerah ataupun gelaran-gelaran yang tak ada pada cikgu lain ada pada Cikgu Zakwan ni. Okey. Jadi saya minta ini sebenarnya soalan ni untuk temubal, untuk assignment sebenarnya Cikgu Zakwan. Jadi kita nak tanya soalan lah. Soalan lah. Suara Cikgu Zakwan bolehlah apa kongsikan sedikit sebanyak apa yang ada tu pada yalah kami lah geng-geng. Okey, boleh. Tak ada masalah. Saya akan cuba sedaya mungkin lah. Okey, kita terus je lah. Okey, terus. Alright. Untuk soalan temubal yang pertama, saya nak tanya pandangan guru terhadap profession keguruan. Okey, jadi soalan dia, boleh tak Cikgu Zakwan terangkan bagaimana cikgu mendefinisikan profesional keguruan tu? Okey, baik. Definisi profesion perguruan, ia merujuk kepada satu bidang kerjaya yang melibatkan tugas mengajar, mendidik dan membimbing pelajar di pelbagai peringkat, sama di sekolah rendah, sekolah menengah dan juga di peringkat pengajian tinggi. Profesi perguruan ini juga bukan sekadar pekerjaan, tetapi dia merupakan amalan dan tanggungjawab yang sangat mulia di sisi masyarakat dan sebagainya. Saya rasa itulah sedikit sebanyak. So soalan yang kedua, saya nak tanyalah pandangan cikgu. Pandangan cikgu, apakah ciri-ciri utama yang membezakan seorang guru profesional ni dengan guru biasa? Oh, ini soalan agak mencabar ni. Okey, bagi saya lah, pandangan saya, sebenarnya seorang guru profesional dengan guru biasa, tugas dia lebih kurang sama, iaitu peranan dia sebagai mendidik pelajar. Tetapi guru profesional dia mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti yang pertama, kalau kita lihat daripada segi kelayakan dan kompetensi, di mana guru profesional ni dia mempunyai akademik dalam bidang pendidikan dan juga CJ yang diiktiraf oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Berbanding dengan guru biasa. Guru biasa ni kadang-kadang dia berkebolehan mengajar, tetapi tidak ada CJ yang diiktiraf oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Itu salah satu. Yang kedua, guru profesional ini dia mempunyai kemahiran mengajar secara berkesan. Maksud saya, guru profesional ini dia mengajar menggunakan pelbagai teknik, kaedah ataupun apa cara sekalipun untuk menarik minat murid supaya pembelajaran itu berkesan. Okey, itu salah satu Dan bagi pandangan Cikgu Zakwan lah, kenapa profesi guru keguruan ni sangat penting dalam masyarakat kita? Okey. Seperti sedia maklum, kalau kita lihat, boleh dikatakan semua negara menitik beratkan sistem pendidikan yang baik. Kerana apa? Kerana untuk sistem pendidikan yang baik, dia akan membangunkan sesebuah negara. Begitu juga dalam masyarakat. Peranan sistem pendidikan dia memainkan peranan penting dalam masyarakat, kerana dengan adanya guru, masyarakat akan terus berilmu, bersasiah dan juga masyarakat yang berkemahiran. Dan kenapa apa dia cikgu boleh lihat peranan guru ni nak membentuk generasi, khususnya pada generasi di masa akan datang? Sebut generasi masa akan datang ya. Saya ada satu teringat satu sajak. Okey, satu sajak lah. Saya rasa semua warga pendidik dia tahu sajak ni. Okey. Sajaknya berbunyi, jika hari ini, tak silap saya pun agak-agak tak berapa ingat, jika hari ini seorang Perdana Menteri yang berkuasa
Jika hari ini seorang raja menaiki tahta, jika hari ini seorang presiden negara, jika hari ini seorang ulama yang mulia, jika hari ini seorang peguam bela menang bicara, jika hari ini semua manusia menjadi dewasa, sejarahnya bermula dengan guru. Masuk saja di sini ialah betapa pentingnya seorang guru untuk membangunkan sebuah negara dan juga untuk generasi masa akan datang. So penting kat situ. Generasi masa akan datang, dia akan membentuk ataupun memimpin negara. Kalau kita lihat cendekiawan, profesional yang hebat seperti doktor, engineer, semua orang yang hebat ini ataupun pemimpin negara, dia memainkan peranan penting dalam membentuk sebuah negara yang harmoni dan juga negara yang membangun. Sebenarnya siapa yang akan teruskan legasi mereka ini kalau bukan generasi sekarang, betul tak? Kan? Jadi generasi sekarang ni siapa yang perlu bimbing, siapa yang perlu didik? Tentulah guru. Kalau tak ada guru, generasi ini tidak akan berilmu dan menyebabkan generasi akan datang tidak bermoral, tidak berilmu, tidak berkemahiran, jadi menyebabkan sebuah negara itu boleh jatuh ataupun hancur. Okey, contoh, saya bagi contoh lah. Jepun. Negara Jepun. Negara Jepun, kalau kita tengok pembangunan teknologi dia dengan disiplin dia memang terlalu jauh hebat berbanding dengan negara-negara lain. Kerana apa? Dulu negara Jepun sama je negara-negara lain, tidak maju, tapi dalam arus pembangunan dia, negara ini sangat maju, berkembang pesat. Sebab apa? Dia tahu dengan adanya generasi yang sekarang, dia akan membentuk, membimbing generasi supaya negara dia terus bertambah maju di masa akan datang. Kalau saya pernah terlihat lah satu dokumentari pasal Jepun lah, pasal pendidikan awal di sekolah Jepun. Saya tertarik satu je, tak ada di Malaysia, tak ada di mana-mana saya rasa lah. Dia tekankan tentang pendidikan saya tak ingat, pendidikan bercirikan inovasi. Bercirikan inovasi, ada istilah dia panggil apa saya lupa, tapi bercirikan inovasi dan permainan, terutamanya ke pendidikan awal mereka. Macam kita, sekolah kita pra tadika, tapi kat sana sejak kecil dia bimbing secara belajar, secara bermain, secara membina kreativiti dan inovasi. Semua permainan dia tekankan pelajar itu membina kreatif, berfikiran kreatif, membina sesuatu supaya dia dapat ilmu kemahiran. Yang kedua, saya tertarik waktu makan. Waktu makan pelajar-pelajar dia pengurusan sendiri, segala makan, minum, meja. Sebelum makan dia bersih dulu meja, dia susun dulu bekas cawan, mangkuk semua, kemudian cikgu baru letak makanan. Selepas makan, dia bersih balik cawan, mangkuk, pinggang apa semua, kemudian bersih kawasan. Dia terapkan nilai-nilai murni kat situ, disiplin murid. So sebab itulah kalau kita tengok sekarang negara Jepun, kebersihan dia memang bagus. Tak nak jumpa sampah satu pun susah, betul. Memang itulah, sebab itulah ia bermula daripada generasi sekarang yang akan membentuk generasi yang masa akan datang. Itu saja kalau sedikit sebanyak. InsyaAllah, hebat betul lah pandangan Cikgu Zakwan mengenai soalan yang ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Cikgu Zakwan, kita sambung lagi sikit soalan. Okey, ini dalam skop ataupun orang kata cabaran accountability guru dalam melaksanakan tugas harian. Okey, jadi kalau dalam melaksanakan tugas harian sebagai seorang guru ni, kan, apa dia cabaran utama yang cikgu hadapi sebagai seorang guru? Itu soalan dia. Okey, baik. Okay, terima kasih. Sebenarnya soalan ini sudah lama berlega-lega di fikiran saya.
sepanjang tak boleh nanti edit. Okey, sepanjang saya berkhidmat dalam sistem pendidikan ini lebih kurang dalam 20 tahun lebih, banyak dugaan dan cabaran yang saya hadapi. Okey, terutamanya ialah berkaitan dengan bebanan tugas pentadbiran. Okey, kenapa saya cakap macam tu lah? Okey, tugas cikgu sebenarnya mengajar. Tugas utama guru ialah sebenarnya mengajar. Betul kan? Tapi guru juga dibebani dengan pelbagai tugas pentadbiran. Okey. Inilah yang menyebabkan tekanan mental dan emosi kepada sesetengah guru. Jika kita tidak dapat handle ataupun tidak tak dapat tangani dengan betul, masalah ini akan berlarutan dan menyebabkan guru itu akan kurang motivasi. Okey. Itu yang pertama. Kenapa saya cakap apa tadi? Bebanan tugas pentadbiran. Contohnya ialah dokumentasi, pengisian data-data murid, kehadiran, pentaksiran. Semua ini memerlukan dokumentasi yang menyebabkan waktu sebenar guru untuk mengajar terganggu. Itu yang pertama. Okey cikgu, sekarang saya nak tanya macam mana cikgu lah kan, bagi seorang cikgu nak pastikan kualiti pembelajaran ni berkesan untuk semua murid. Okey, ini merupakan masalah di kebanyakan sekolah. Setiap sekolah ingin melihat murid yang meningkat ataupun mencapai kejayaan. Okey, jadi guru-gurulah yang memainkan peranan dalam setiap kelas untuk memastikan murid mencapai tahap yang dikehendaki. Untuk memastikan kualiti pembelajaran, mengikut pengalaman saya lah. Yang pertama, saya akan merancang terlebih dahulu PDP yang saya nak jalankan. Saya akan merancang terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan pelbagai teknik dan kaedah untuk menarik minat pelajar. Seperti sedia maklum kita tahu kebanyakan pelajar ni terdiri daripada pelbagai lapisan background dengan tahap keupayaan yang berbeza. Jadi kita tidak boleh menggunakan satu teknik sahaja untuk memberi pengajaran kepada pelajar-pelajar tersebut. Kemungkinan dalam kita mengajar tu, dalam masa kita mengajar tu, ada murid yang boleh terima dengan cepat dan ada murid yang lemah. Jadi sebab itulah kita guna pelbagai teknik untuk mengajar murid-murid. Salah satunya ialah teknik pembelajaran terbeza. Betul tak? Betul. Saya lupa banyak. Terbeza. Teknik terbeza ini kita akan dapat menumpukan murid yang lemah dan murid yang cemerlang. Murid yang lemah kita akan bagi soalan ataupun bagi kerja yang bersesuaian dengan tahap pemikiran mereka. Murid yang cemerlang kita bagi lebih ataupun cabaran yang boleh menyebabkan mereka tidak bosan dengan pengajaran kita. Itu boleh sama. Okey cikgu. Relax. Okey. Kejap. Okey, banyak soalan weh. Tu. Okey, bagaimana cikgu mengurus masa antara tugas mengajar, kerja pentadbiran dan juga tanggungjawab peribadi? Ini amat popular ni di kalangan guru ni. Kalau untuk menguruskan masa di antara tanggungjawab mengajar, kerja-kerja pentadbiran dan juga tanggungjawab peribadi. Ketiga-tiga ni memang penting. Kita tak boleh nak abaikan. Memang penting, terutamanya family. Bagi guru yang sudah berkeluarga. Kalau yang bujang tu agak kurang sikit lah. Kalau family ni, masalah ini memang selalu berlaku pada kalangan guru. Jadi macam mana saya nak tangani? Saya nak mengurus masa antara ketiga-tiga ni. Yang pertama, saya akan merancang jadual
Contohnya, saya akan merancang jadual setiap hari ataupun jadual setiap minggu untuk mengurus yang mana satu lebih penting. Contohnya antara kerja hakiki ataupun kerja pentadbiran dan juga tanggungjawab peribadi. Saya akan mengutamakan, yang kedua saya akan mengutamakan yang mana penting dan yang mana terdesak, atau maksud saya yang mana perlu disiapkan terlebih dahulu mengikut masa yang telah diberikan. Walaupun kerja itu saya terpaksa korbankan masa bersama dengan keluarga, saya akan pastikan kerja itu siap. Okey. Yang kedua, saya akan hadkan masa untuk menanda buku. Saya menanda kertas dengan dengan tugasan-tugasan lain. Contohnya, saya ada banyak kerja, jadi saya akan buat tanda buku dahulu. Kemudian sebab itu saya akan siapkan tugas-tugas lain. Kemudian saya akan baliklah, tak payah buat kerja lagi. Yang ketiga, untuk family ini juga sangat penting. Jadi seelok-eloknya saya akan habiskan segala kerja di sekolah. Jangan bawa balik ke rumah. Sebab kita di rumah kita ada tugasan bersama dengan keluarga, meluangkan masa bersama anak-anak. Okay, seelok-elok jangan bawalah. Tetapi kadang-kadang ada juga kita terbawa kerja-kerja daripada sekolah, kerja-kerja pentadbiran, terpaksa bawa balik ke rumah kerana kita kesutukan masa. Okay. Yang kedua, tiga, ada lagi ya? Apa lagi? Sebenarnya ada banyak lagi ya, saya urus. Yang ini pun penting tapi jarang orang buat. Apabila kita terima bebanan tugas yang banyak, kebanyakan cikgu-cikgu dia tak berani buat suara. Okey. Macam saya jangan cakap tidak. Maksudnya kat sini, kalau saya rasa kerja yang banyak telah diberikan kepada saya dengan bebanan yang terlalu tinggi, saya akan cuba berkomunikasi dengan pihak pentadbir. Saya akan cuba cakap bersopan santun, cakap elok dengan pentadbir. Saya minta daripada pentadbir supaya kurangkan bebanan kerja saya, ataupun saya rasa tak layak dengan ataupun tak mampu buat, saya akan tolak. Okey. Itu yang seterusnya. Ada lagi guru-guru boleh boleh laksanakan. Yang ini ialah kerjasama bersama dengan rakan sekerja, iaitu kolaborasi lah. Kadang-kadang kita ni buat kerja seorang diri, kita rasa kerja ini terbeban, kita tak mampu buat kan. Jadi untuk melancarkan, untuk menyelesaikan masalah ini, seelok-eloknya lah cari rakan sekerja supaya kita dapat bekerjasama selesaikan masalah ataupun beban kerja yang tinggi. Itulah antara saya tugasan yang saya lakukan, kaedah saya lakukan. Jawapan yang cukup padu luar biasa. Okey. Kita sambung sikit lagi. Tanya berdasarkan pengalaman cikgu lah, sebagai cikgu lama, cikgu otai, bagaimana cikgu lihat perkembangan seorang guru tu? Maksudnya daripada awal guru tu jadi guru sampailah ke tahap guru tu dah jadi senior. Macam mana cikgu lihat? Maksudnya perkembangan dia. Okey, semua ini akan lalui, saya tahu semua ini guru, terutamanya guru baru, akan melalui perkembangan daripada guru baru sehinggalah jadi guru yang guru yang profesional atau matang. Sama macam saya waktu awal saya menjadi guru, saya tidak dapat nak menyesuaikan diri dengan bidang pendidikan. Sebenarnya saya belajar dulu waktu di universiti, saya lari bidang lain. Tapi bila dah masuk bidang perguruan, saya dengan rela hati, dengan curah hati, dengan jiwa, dengan terpaksa curahkan kepada bidang pendidikan ni. Nak tak nak, saya kena laksanakan dengan tanggungjawab yang betul. Jadi perkembangan daripada awal permulaan saya mengajar, banyak ada perubahannya. Yang pertama, dari peringkat awal kemasukan saya menjadi guru, pertama saya nak menyesuaikan dengan persekitaran sekolah, mengambil masa. Kemudian nak menyesuaikan dengan
tugas-tugas pentadbiran, dengan pengurusan murid, pengurusan kelas, di mana waktu kita mengajar yang paling utama ialah pengurusan kelas. Sebab apa saya cakap? Sebab sebelum kita mengajar, kita terpaksa uruskan dulu kelas, kerana budak ni ragan dia macam-macam. Kalau keadaan kelas tidak terkawal, macam mana kita nak meneruskan pembelajaran, betul tak? Okey, kemudian pada waktu itu, pada peringkat lebih kurang tahun pertama hingga tahun ketiga, lebih kurang macam itulah, saya masih belajar waktu itu, masa belajar untuk menjadi seorang guru yang baik. Jadi peringkat perkembangan pada waktu itu, saya memerlukan bantuan dan sokongan daripada guru-guru lama, rakan-rakan sekerja, dan juga sokongan daripada pentadbir. Dan teknik saya mengajar pada waktu itu juga, saya bergantung daripada apa yang saya belajar di IPG, di universiti, berdasarkan teori. Kebanyakan berdasarkan teori dan modul. Betul tak? Okey, itu peringkat awal. Jadi keberkesanan dia kurang lah, saya cakap. Betul terang saya cakap kurang sebab saya tak ada pengalaman. Okey, kemudian bila dah 2-3 tahun mengajar, masuk tahun seterusnya, saya dah berasa yakin sedikit. Okey, dengan pengurusan kelas yang teratur, persediaan pengajar PDP yang betul, tugasan yang diberi oleh pihak pentadbir saya dapat selesaikan dengan dengan baik dan dalam masa yang ditetapkan. Dan pada masa sama saya dah menggunakan teknik-teknik pengajaran, sama ada idea daripada rakan-rakan ataupun idea sendiri. Okay, itu peringkat yang kedua, peringkat perkembangan yang kedua. Lebih kurang kata nak masuk guru yang dah jadi kata dewasa lah, guru yang matang lah. Peringkat yang ketiga ialah, saya boleh katakan peringkat ketiga ini ialah peringkat guru mahir. Mahir lah, boleh kata mahir, matang mahir. Peringkat ini kita mengajar murid, kita dah tak perlu tengok teori-teori apa ni, kita maksudnya kita dah tak perlu tengok buku-buku teks, tak perlu mengajar hanya satu jenis teknik sahaja. Pada waktu itu kita dah boleh mengajar secara kreatif dan inovatif. Maksudnya kita boleh mengubah keadaan mengajar pada masa itu berdasarkan keadaan murid. Kita boleh kontrol pelajar, boleh mengawal keadaan suasana waktu pelajaran, dan kita menggunakan kaedah-kaedah pementoran murid. Kita menjadi pembimbing murid yang melakukan semua aktiviti, maksudnya kumpulan ataupun secara etik, pemudah cara dan sebagainya. Itu Cikgu Zakwan salah seorang guru model. Boleh tak cikgu kongsi guru model tu apa kena buat sampai dapat title guru model? Sebenarnya saya pun baru dapat istilah guru model tu. Ini setelah saya pergi kursus, dan sepanjang tempoh kursus tu beberapa guru yang terpilih untuk mengajar di sekolah lain, bukan di sekolah saya mengajar. Maksudnya dia akan pilih sekolah dan mengajar, pilih kelas dan mengajar dengan teknik-teknik yang betul dan dipantau oleh pihak PPD, jabatan dan ketua panitia lain. Mereka akan melihat kita mengajar. Maksudnya kat situ kita mengajar sebenarnya untuk berkongsi lah cara kaedah pengajaran yang terbaik, supaya sekolah-sekolah lain boleh melihat dan menilai dan berkongsi idea masing-masing. Itulah lebih kurang guru model. Bukannya hebat sangat pun. Hebat. Okey. Cikgu balik pada soalan tadi. Apa dia pendekatan yang cikgu ambil untuk cikgu terus meningkatkan profesionalisme dalam bidang ni untuk sentiasa growing lah. Okey, dia banyak sebenarnya. Cikgu boleh kongsi satu dua. Okey, salah satunya kita perlulah ada latihan seminar dan kursus.
supaya kita dapat meningkatkan lagi kemahiran yang sedia ada, terutamanya dalam zaman sekarang, zaman teknologi pendidikan yang berkembang pesat. Okey, jadi cikgu perlu menambah ilmu tentang teknologi pendidikan, sebab saya tahu tak semua cikgu yang mampu ataupun yang faham tentang teknologi pendidikan. Kalau tidak belajar, macam mana kita nak hadapi murid? Kadang-kadang murid tu lebih expert daripada kita tentang IT dengan gadget-gadgetnya, betul kan? Okey, itu yang pertama lah. Yang kedua, saya akan kata pembelajaran berterusan ataupun apa kata? Pembelajaran berterusan ni pembelajaran sepanjang hayat. Okey, pembelajaran sepanjang hayat. Maksudnya kat situ cikgu sentiasa belajar, sama ada hadir kursus seperti saya cakap tadi, ataupun belajar sendiri dengan membaca jurnal-jurnal ataupun buku-buku. Kan banyak sekarang boleh akses ilmu-ilmu pengetahuan. Itu untuk apa? Sebab kita nak meningkatkan kemahiran diri supaya kita dapat bersesuaian atau menyesuaikan diri dengan keadaan murid yang tambah hebat sekarang. Salah satu lagi disebabkan kurikulum ni sentiasa berubah. Jadi kita perlu mengikut arus perubahan yang ada pada kurikulum. Jadi kalau kita tak belajar, sebab itulah ramai cikgu yang kurang motivasi dan belajar mengajar hanya mengikut secara tradisional. Secara tradisional macam dulu-dulu. Walaupun zaman sekarang dah ada teknologi canggih. Contohnya di sekolah ni saya akan menggunakan, sekarang dah ada smart TV dan juga smart board. Banyaklah kat situ. Kemudahan yang kita boleh gunakan untuk teknologi ni. Murid-murid pun nampak agak tertarik. Sedikit sebanyak dia boleh menarik minat murid dan seterusnya meningkatkan kecemerlangan murid. Okey, ada lagi ya? Ada lagi. Kalau lah kan cikgu tu bersendirian kan, saya kata cikgu tu bersendirian dengan cikgu yang dia bergaul dengan cikgu-cikgu lain, mana satu yang cikgu nampak lebih cepat untuk mencapai tahap kematangan menjadi cikgu? Okey, sebenarnya ya betul. Saya lupa. Berbanding dengan cikgu yang bersendirian, guru yang bergaul dengan rakan-rakan setugas, guru itu yang paling cepat. Sebab apa? Kita waktu bergaul dengan ramai-ramai cikgu, sama ada cikgu senior, cikgu junior, kat situ kita boleh bertukar-tukar pendapat, ambil pengalaman daripada cikgu-cikgu lama. Sebab itu dah cikgu tu dapat tingkatkan kemahiran diri dengan begitu cepat. So satu lagi keadaan dia dengan ada mentor-mentee lah. Mentor-mentee. Maksudnya kebanyakan sekarang cikgu lama, dia menjadi rujukan kepada cikgu-cikgu baru. Jadi kita kalau boleh buatlah mentor-mentee supaya cikgu baru boleh rujuk cikgu lama, cikgu lama boleh mengajar, boleh bagi nasihat, semua itu. Jadi itu boleh sedikit banyak meningkatkan perguruan. Cikgu Zakwan, kita sambung satu soalan, dua soalan lagi last. Lepas tu kita habis terus. Boleh Satu soalan 3 minit. 3 minit ke 3 minit? Saya potong Okey cikgu, saya ingat kita dah berada di penghujung-hujung soalan. Saya nak tanyakan satu soalan yang menarik lah. Right? Okey, adakah sistem latihan ataupun sokongan daripada pentadbiran yang sedia ada ni cukup untuk membantu seorang guru tu mencapai untuk jadi profesionalisme? Soalan ni sebenarnya, kalau ikutkan pendapat saya, jujur saya katakan sebenarnya apa yang sedia ada ni sudah cukup. Tetapi perlu ada penambahbaikan. Perlu ada penambahbaikan. Yang sedia ada ni memang sudah cukup, tapi kita perlu ada penambahbaikan. Contohnya macam latihan yang diberikan, kursus, seminar dan juga kursus. Sepanjang saya berada dalam bidang keperguruan ni, saya lihat selalu dapat panggilan kursus yang sama. So jarang sekali saya lihat ada kursus ataupun seminar latihan tentang pengurusan kelas. Contoh.
dan tentang sekarang tentang teknologi lah, macam STEM dah banyak kan. So kalau boleh perbanyakkan latihan mengikut peredaran zaman. Pandangan Cikgu Lakuan lah kan, sebagai seorang guru yang ada macam-macam gelaran, ada apa orang kata, guru senior yang suka berkongsi, mengasah guru-guru baru yang menjadi pelapis akan datang ke mana tahu, insya-Allah kan. InsyaAllah. Apa dia pandangan cikgu? Oh tak boleh. Tak kena tu. Ni. Okey. Ya, penutup lah. Ya cikgu, soalan terakhir cikgu, soalan terakhir Okay. sebelum kita tamatkan kita punya sesi temu bual ni. Saya ingat yalah, apa dia cerita, apa sebagai seorang guru, daripada skop seorang guru boleh memberi kesedaran masyarakat terhadap peranan guru ni, yang nak bagi tahu kerja guru ni penting. Pada mereka, sebab ada ibu apa dia tak cakna tentang perubahan daripada UPSR ke TP dan sebagainya. Betul. Cuba cikgu bagi pandangan cikgu. Apa tu soalan dia kira peranan lah, peranan untuk menyedarkan masyarakat, lebih kurang pandangan macam mana nak masyarakat ni sedar lah. Okey, baik. Sedar masyarakat. Sebenarnya betul lah seperti Cikgu Haziq bagi tahu tu. Kebelakang ni banyak masyarakat yang tidak sedar akan kepentingan guru kan. Dia tak menghormat dan menghargai guru. Itu salah satu. So sepatutnya guru lah yang memainkan peranan penting sebenarnya dalam menyedarkan masyarakat supaya bidang keperguruan ini sangat penting dan sangat orang kata bermakna lah supaya guru-guru dapat dihargai. Okey. Peranan apa ni? Pandangan saya. Apa pandangan cikgu kalau apa, yalah masyarakat ni, keluarga ni okey, dia cakna perubahan. Okey, so nak sedarkan mereka. Salah satu kaedah saya rasa yang paling sesuai lah media masa dan teknologi sekarang mengawalkan perhargaan guru, pengorbanan guru. Okey, apa ni kata, buat rencana ataupun dokumentasi tentang seorang guru supaya apa? Supaya masyarakat dapat melihat betapa hebatnya seorang guru dengan pengorbanan yang mereka yang mereka telah korbankan selama ini. Jadi kat situ masyarakat mula akan sedar betapa pentingnya guru dan juga sebagainya. Okey. Kemudian dasar kerajaan sendirilah, saya rasa. Dasar kerajaan masuk kat sini, kerajaan ataupun pihak kementerian KPM memainkan peranan penting untuk kata menonjolkan guru, menunjukkan kehebatan guru, ataupun untuk kata menonjolkan guru ataupun supaya nampaklah pandangan masyarakat nampaklah apa yang cikgu buat selama ini. Okey, itu. So dalam dalam kempen-kempen tu, apa kempen-kempen lah ataupun ada majlis-majlis apa sekalipun, selitkan sedikit tentang pengorbanan guru, kehebatan guru. Okey, yang kedua, yang ketiga bagi anugerah. Bagi anugerah. Maksud saya bagi anugerah, selama ni kita dah dapat anugerah, contohnya anugerah guru terbaik kan, APC ke apa tu, anugerah perkhidmatan cemerlang, tapi tak banyak dan saya pasti masyarakat tidak tahu. Saya rasa ramai masyarakat tak tahu guru ini dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Sebab apa? Benda itu hanya tahu di kalangan guru-guru. Jadi salah satu cara buat anugerah di peringkat komuniti. Contohnya kita akan anjurkan penghargaan, pengiktirafan guru di peringkat komuniti dengan kerjasama penduduk setempat. Penduduk setempat kan. Jadi banyak dan perbanyakkanlah anugerah-anugerah, contohnya guru cemerlang, guru terbaik, guru sepanjang zaman, macam tu. Macam arti ni perhargaan supaya masyarakat akan nampak okey, cikgu ni dihargai, cikgu ni bagus ni sekiranya. Bukan hentam cikgu bukan media, bukan malu mengaitkan cikgu. Betul, iya. Sebab hanya satu nila setitik rosak sebelah susu sebelahnya. Itu yang sebenarnya yang mereka nampak selama ni.
Dan yang terakhir lah, bukan terakhir lah. Banyak sebenarnya, tapi yang ni saya kongsikan Tak satu. apalah, boleh sekali penutup lah. Penutup lah. Okey. Sebenarnya guru juga kena ada hubungan yang baik dengan ibu bapa dan murid-murid. Bila kita ada hubungan baik dengan ibu bapa, kita sentiasa berjumpa dengan ibu bapa, bincangkan tentang apa kata kecemerlangan murid-murid. Secara tak langsung dia akan mengeratkan hubungan dan menambah baikkan hubungan antara cikgu dan ibu bapa. Dan secara tidak rasminya ibu bapa tersebut akan menghargai dan menghormati guru. Okay, saya rasa itu sahajalah. Oh, insya-Allah. Alright. Cikgu Zakwan, saya kira cukup setakat ni sajalah temu bual kita. Saya nak ucapkan terima kasih di atas perkongsian pengalaman, pandangan, jawapan yang cikgu berikan. Memang jawapannya sangat padu lah kan. Boleh buka, orang kata kalau cikgu baru ni dia bila dengar macam ni dia terbuka sikit lah minda kan. Okey. So saya ingat setakat itu saja. Terima kasih Cikgu Zakwan sekali lagi. Mudah-mudahan jumpa di masa akan datang. Terima kasih juga kepada Cikgu Haziq. Okey, baik. Terima kasih. Okey, setakat itu saja. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.